Memang bengang betul hari ni. Baru plan nak beli apa? Ketam. Sekilo RM50 ketam. Tapi apa sudah jadi, hari ni kita mendapat job scam dari Lalamu, bukan Lalamu punya scam, tetapi yang customer yang order, yang membuat order scam dari taman taman universiti ke PJ RM11, tapi dia tambah 100. Tanpa fikir panjang, saya pun mengambilnya lah. Job ini sangat lumayan. Risau juga job bawa dadah ke, bawa apa, alkohol ke kan. So kita pergi lah, pergi kat Sungai Way tu, dah tak jumpa jalan sesat. Dia 507 tak jumpa, 507 tu tak jumpa. Jadi saya pun cari, buka map lah. Bila jumpa, buka map, baru jumpa. Bila belok masuk simpang ni kan, terus nampak ramai ni budak-budak rider Lalamu. Ada Grab, ada buat Grab, dia buat Lalamu juga, pun kena juga. Rupanya itu order scam, order pada Along ni, pinjaman berlesen. Call tak angkat, lepas tu WhatsApp tak balas. Rupanya yang semua kena sidai itu semua je scam. Rupanya dekat app tu kejap masuk job yang sama, tambah RM11 tambah 100. Dia risau kan nak ambil, tapi hantar barang terlarang, risau juga. Tu dah berangan dah, nak pergi ni dah dapat 100 ni, memang balik tidur terus. Order ni ketam ke apa kan, buat you kan, sekali scam dah, job scam. Sidai ada Grab, lori pun ada, lori kereta banyak lah, semua kena scam lah. Cancel order, tapi bila kita cancel, kita pula kena suspend 10 minit, tak boleh ambil job lain. Ni betul, memang malang betul lah hari ni. Malang untuk job 100. Tamak punya pasal kan, habis melepas job lain. Aduh, jadi semangat yang hilang. Itulah, tamak selalu rugi. Tapi kesian kepada rider-rider yang tersidai di situ. Apa pun tak boleh, rasa dah angin, rasa tembok dapat Along. Patutnya kena block lah nombor tu kan. Yang dia buat order scam tu kenapa? Aduh, dia tengok dekat app, keluar lagi. Tambah. Lepas tu ada yang taman universiti RM50, pergi ke nilai tambah 100. RM50 tambah 100. Kena kejap hilang duduk kereta kan. Kereta dah jalan jam, lepas tu masuk situ sampai kena scam lah. Memang sidai lah, dalam ramai ke, dalam 20 orang ke. Aduh, kesian lah, memang buat menaya betul kat Cina ni. Aduh, memang kena block lah. Itulah, tamak selalu rugi kan. Lain kali jangan ambil lah job macam ni. RM11 ditambah 100, tip tambah 100. Apa hal motor tambah 100? Macam tak logik kan, dekat kan. Lepas tu keluar lagi, banyak kali keluar, job ni keluar, tak macam pelik ke. Lepas tu hilang ada rider yang ambil kan. Rider tengok tambah 100 tu, memang ambil lah. Sampai apa pun tak boleh. Itulah topik ni. Lain kali jangan ambil job macam ni lah. Ni betul lah, menaikkan darah orang lah.